Penjelmaan yang pertama, kita kenali dia sebagai translasi. Bukan trans makan nasi. Translasi. Maklumlah lapor-lapor ni kamu teringat nasi je kan. Apa yang dimaksudkan dengan translasi itu? Okay, kamu tengok. Translasi ialah pemindahan semua titik pada suatu satah mengikut arah yang sama dan melalui jarak yang sama. Boleh? Faham ke? Faham? Bendanya? Dia main sebut je, faham. Itu bahasa bukunya. Bahasa mudahnya, saya terangkan, itulah gunanya cikgu. Kalau tak, kamu baca buku je lah kan. Cikgu ni diterangkan. Okey, katakan kamu ada satu objek ini. Nampak objek ni. Saya lukis objek ni. Katakan ni roket. Okey, ni objek roket tu. Tengok. Itu apa objeknya. Okey? Objeknya kan. Kepala roketnya kat mana? Itu apinya lah. Kepalanya di atas. Betul? Kepalanya di atas. Okey, translasi ini dia boleh berubah di mana-mana. Kat sini boleh, dekat sini boleh, dekat sini boleh, dekat sini pun boleh. Itu translasi. Yang tak boleh, ini macam ni. Lepas tu kan dia nonggin itu. Itu bukan translasi. Ke macam ni pun tak boleh. Itu pun translasi, bukan translasi. Macam ni pun tak boleh. Faham? Kalau dia macam ini, kalau dia macam ni, ini dia punya ni kat sini kan. Kalau dia macam ni, pun tak boleh. Kalau ini dia jadi pantulan, dia kena sama. Kena sama. Kalau macam ni, di mana letak tu pun macam tu lah. Kepala dia kat atas macam tu. Dan dia punya tu nya kat situ. Nampak? Sini ke, sini ke, sini ke. Dia kena tetap macam tu. Macam tu. Boleh faham? Itu maksudnya translasi. Baru faham. Betul? Translasi macam tu. Okey, kita tengok yang ini. Okey, kita ada 4 objek ini. Okey, yang pertama. A itu. Adakah translasi ke bukan? Translasi. Mana satu objek, mana satu image? Katakan ini P. Ini objek kan? So ini dia punya image dia. Okey, jadi ini translasi ke bukan? Ini adalah translasi. Okey, yang mana satu objek, mana satu image? Ini objek, ini image. Ini translasi ke bukan? Pandai dah. Bukan translasi. Sebab dia dah sengit, dah pusing ke tegak kan. Yang ini B, mana objek? Ini objek, ini image. Translasi ke bukan? Bukan. Bukan translasi. Sebab apa? Dia dah berpusing sikit. Kalau berpusing sikit pun dah bukan translasi. Boleh? Sekejap ya, saya tengok. Mohon lagi satu petai saya. Mana dia bisa belajar? Okey, translasi ini dia boleh bergerak melalui. Translasi ini dia boleh bergerak. Boleh bergerak. Bergerak mesti ada jarak. Betul? Mesti ada jarak. Mesti ada apa? Mesti ada jarak. Kamu tengok yang ini kan? Dia
bergerak. Wih, tak nampak. Macam ni dia bergerak ke atas ni kan. Katakan translasi P ini bergerak ke atas. Kalau dia ada koordinat, kamu ada X dan Y. Okey, ada X dan Y. Kita tengok yang ini. Okey, contoh ini. Senang buat di atas. Ni satah apa? Satah apa? Satah apa? Satah apa? Koordinat belajar. Ada namanya mula huruf C. Satah cencurut ya. Cencurut. Satah. Cari cepat. Satah apa namanya? Baru je belajar dah tak ingat. Paksi X, paksi Y. Satah apa namanya? Ya? Satah Kartesan. Bagus, Sufi. Satah cencurut. Satah cencurut. Oi, lambat. Si Sufi dah dapat dulu. Okey, ini satah Kartesan. Okey, kita tahu bahawa P ini, tengok P, ada titik P, nampak? P ini adalah objek dan P ini adalah image. Okey, kalau kita lukis, dia bergerak, betul tak? P itu bergerak. Okey, saya akan lukiskan rajahnya. Kamu tengok betul-betul. Kita ada titik R, P dan Q. Okey. Sini P, sini R, sini Q. Nampak? Saya cakap kalau translasi dia mesti tegak macam ni. Q kat atas, P kat bawah, R kat situ lah. Jadi P yang baru di sini, nampak? Betul? So dia akan bergerak. Ke titik P yang baru di situ kan. So kita dapat tahu, kalau kita tekap ni, kita dapat tahu ini titik R yang baru, R prime. Ini titik Q yang baru atau Q prime. Dia macam itu. Boleh faham? Okey. Kita nak tahu pergerakan dia macam mana. Pergerakan dia macam mana. Okey. Dia ada satu jarak pergerakan. Ke kiri ke kanan ke atas ke ataupun ke bawah. Okey, pergerakan dia. Kita ada pergerakan ke kiri ataupun ke kanan. Ke kiri atau ke kanan ini, ke kiri atau ke kanan ini, kalau tak nampak bagi tahu, jangan tengok aja. Ni dah terlindung kat situ pun diam je. Tengok apa? Tengok logo tu. Bagi tahulah cikgu tak nampak bawah sikit. Saya pun bukan perasan dengan kalangan. Kamu yang tengok. Saya tengok ni. Okey, ke kiri dan ke kanan. Ke kiri dan ke kanan, kalau dalam satah Kartesan ini, paksi apa? Jangan tengok saya, tengok ini. Paksi X ke paksi Y? Ke kiri dan ke kanan? Paksi X. Ini untuk paksi X. Ke kiri ke kanan X lah. Okey, untuk paksi Y kita ada ke atas dan ke bawah. Yang ini untuk paksi Y. Nampak? Ke atas dan ke bawah. Okey, ke bawah adalah bawah dia. Okey, tak kisah. Dia tatakan sisanya macam ni, guna yang ini je lah. Okey, kalau ke kiri, kalau dalam koordinat, ke kiri itu positif ke negatif? Ke kiri ke sana? Negatif. Ke kanan? Ke kanan? Positif. Y. Ke atas? Ke atas negatif? Positif. Ke bawah? Negatif. Okey. Pergerakan translasi kita boleh tulis macam ini. Dalam kurungan macam ni. Satu tulis ke atas, satu tulis di bawah. Ada dua nombor di situ. Yang atas ini biasanya untuk X, yang bawah ni untuk Y.
Okay, kita tengok pada image P. P objek ke image P. Okay, macam mana dia bergerak? Tengok betul-betul. Macam mana dia nak pergi P ini? Dia tak boleh pergi melentang hobi tu. Faham? Dia mesti ikut ke kiri tegak dan menegak dan melintang saja. Dia tak boleh menyerung. Okay, macam mana nak kira? Macam mana nak pergi ke P? Dia akan bergerak ke sini, betul? 1, 2, 3. Betul? P ke P prime. P prime adalah image. Objek ke image, bukan image ke objek. Kalau image ke objek, dia jadi terbalik. Boleh? Okey, P ke sini dia pergi ke mana ni? Ke oh, kiri yang kanan pun tak tahu dah. Ke kanan. Berapa unit? 1, 2, 3. 3 kan? 3. So pada X kita ada 3. Ke kanan positif. Okey, sekarang dari sini dia naik ke atas. 1, 2, 3, 4. Positif negatif? Ke atas. Positif 4. Jadi translasinya adalah 3, 4. Ada soalan? Najwa tanya. Saya tahu kamu nak tanya. Macam mana apa? Okey, bila kita dah dapat satu ni, yang lain semua sama. Okey, lain semua sama. Kita tengok dia bergerak betul ke tidak. Okey, sekarang kita dah ada titik P prime kan. R prime macam ni kita nak cari. Nanti baru kita akan tekak balik. Betul ke tak? Nanti kita tekak balik ya. Okey, sekarang kita tandakan dulu. P tanda dah ada. Okey, R tanda 3. 1, 2, 3. Ke atas 2. Okey, ikut ini. 4 kan. Mula 3, 1, 2, 3 ke kanan, ke atas 4. 1, 2, 3, 4. Maknanya ini titik R prime. Boleh nampak? Tak nampak? R prime. Q. Titik Q. Ke kanan 3, 1, 2, 3. Ke atas 4, 1, 2, 3, 4. Kamu dah boleh tandakan. Ini adalah untuk titik Q. Betul tak? Kita tengok. Tadi kita tekap kan. Dia mesti bentuk tak berubah. So kita tengok. Nampak? Betul tak titiknya? Maka itulah translasi. Maknanya setiap titik tu bergerak pada keadaan yang sama. So koordinat bagi titik R berapa? Koordinat 4, 8. Koordinat bagi titik Q 8, 9. Jangan itu pun kamu dah lupa. Kalau kamu lukis balik, rajahnya mesti sama. Tengok. Tanya saya, yang tanya kawan kamu. Dia bukan reti pun. Sekarang lagi kamu ajaran sesat buat. Boleh ada soalan? Translasi kita tulis macam ini. Okey, saya terbalikkan. Katakan yang ini objek, yang ini image. Apa translasinya? Okey, kita tengok. Katakan ini objek, ini image. Dia jadi terbalik. Faham? Dia akan jadi terbalik. Okey, apa image bagi titik P? Kita akan pergi ke bawah dulu. 1, 2, 3, 4. Dia akan jadi negatif 4. Ke kiri 1, 2, 3. So dia akan jadi negatif 3. Faham? Kalau kamu terbalik, dia akan terbalik daripada yang ada. Boleh? Apa? Ke bawah negatif, ke kiri negatif, ke kanan positif, ke atas positif. Ada soalan? Ada soalan?